Hi Travellers, hari ni saya nak bawa korang semua trip ke Batam, Indonesia. Kami bermula gerak dari Berjaya Waterfront dengan Dolphin Fast Ferry. Di sini, kami relax dan nikmati pemandangan laut yang selesa dan perjalanan yang lancar. Sampai sahaja di Gold Coast, make sure korang dah siap-siap isi borang All Indonesia di JB supaya proses kemasukan korang di sini lebih smooth and mudah. Destinasi pertama ialah Alio Beach Cafe and Bar. Di sini, kami chill-chill dulu melihat pemandangan dan suasana pantai yang tenang. Seterusnya, masa untuk lunch. Kami terus ke nasi padang Bundo Kanduang, confirm gulai urat keting dia memang padu. Kemudian, kami ke Grand Batam Mall untuk menghadiri Malaysia Weekend Getaway Asita Travel Fair 2025. Kami menyaksikan persembahan tarian tradisional yang memukau dan yang paling penting, pelancaran pakej baru percutian ke Malaysia. Ini momen yang penting untuk ADS Travel and Tour. Petang menjelang senja, masa untuk healing. Kami menikmati sunset yang cantik dan layan live band yang padu di Infinity Beach Club. Uniknya di sini, pasirnya hijau dan vibe dia memang unmatched dengan vibe-vibe di Malaysia. Banyak aktiviti yang korang boleh buat di sini. Malamnya pula, kami teruskan makan malam di angkringan tepi danau bersama rakan ejen di Batam. Akhirnya, hari pertama yang padat ini ditutup dengan hidangan wajib cuba durian Medan yang lemak manis. Stay tuned untuk part 2 of our trip ke Batam. ADS Travel, travel with us, explore the world.